korang jangan mengecat bulan puasa. Sebab yang pertama adalah cuaca. Kalau korang untuk mengecat dalaman mungkin tak terasa sangat. Kalau dah kat luar, kepanasan, habislah korang. Dalam berpuasa tak minum air, korang pun haus dan agak lapar untuk mengecat, ya. Dan bau cat ni, dia pau dia memang belagak gila bau dia. Memang kalau sehari tu memang belagak bau dia. Jadi kalau korang dah cat tu, korang nak pergi rumah lain mungkin tak ada masalah. Duduk hotel ke, tiba-tiba korang duduk rumah, nak solat kat situ, nak puasa situ, nak makan situ, nak berbuka kat situ. Jadi koyak sikit lah dari segi bau. Jadi tak selesa sangat lah. Sebab tu kata jangan cat bulan puasa. Barang-barang korang nak mengangkatnya penat dan leceh. Jadi sekarang ni kita dekat Kajang. Mungkin tiba-tiba korang nak kita rasakan macam ni. Ni warna cantiknya. Jom cepat klik link bio. Nak share kita banyak lagi cara mengecat, kita orang share je dekat. Nak cat rumah, catrumah.my.